China akan melaksanakan kadar tarif import sementara yang lebih rendah ke atas 935 item bermula 1 Januari 2026 bagi negara yang paling disukai. Langkah itu bertujuan meningkatkan sinergi antara pasaran domestik dan antarabangsa serta memanfaatkan sumber dengan lebih berkesan dan memperluas bekalan barangan berkualiti tinggi. Suruhanjaya Tarif Kastam Majlis Negara berkata, sebagai contoh, China akan mengurangkan tarif ke atas beberapa komponen utama dan bahan termaju bagi menyokong kebergantungan kendiri teknologi pada tahap tinggi. Selain itu, tarif ke atas sumber tertentu untuk memudahkan pembangunan hijau serta ke atas beberapa produk perubatan termasuk saluran darah tiruan bagi meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tarif import bagi kusyen hidrolik kawalan berangka berkomputer akan dikurangkan kepada 6% pada 2026. Bagi memajukan pembangunan hijau, tarif juga akan diturunkan ke atas produk berasaskan sumber seperti serbuk hitam kita semula. Untuk menyokong kemajuan teknologi dan pembangunan sektor seperti ekonomi kitaran, China akan menambah subjudul kebangsaan bagi produk termasuk robot bionik pintar dan minyak tanah penerbangan bio. Sementara itu, bagi meningkatkan kebolehcapaian penjagaan kesihatan, China akan mengurangkan duty import ke atas produk perubatan termasuk saluran darah tiruan dan kit diagnostik bagi beberapa penyakit berjangkit. Pada tahun hadapan, China akan mengekalkan layanan tarif SIFAR ke atas 100% barisan tarif kepada 43 negara paling kurang maju yang telah menjalin hubungan diplomatik dengan negara itu.